Ada ke cara nak bagi tayar kita tahan lagi lama Cara yang paling efisien nak bagi tayar korang tahan lama, korang kena rajinkan diri nak cek angin tayar ni. Kalau tak ada angin, memang dekat bahagian tengah ni memang cepat botak. Poin yang kedua ni, ramai yang tak tahu. Korang kena setting rantai motor korang cun-cun. Kalau setting tak cun, tayar boleh sengit. Bukan sangat bahaya korang nak bawa. Nanti tayar pun lagi cepat aus tau. Poin yang last sekali, jangan jemur motor korang dekat tengah panas. Sebab cahaya matahari itulah yang membuatkan getah dekat tayar korang tu kering dan keras. Kalau parking kat rumah tu, kalau boleh korang selimutlah sikit. Barulah getah dekat tayar korang tu terjaga dan tahan lama. By the way, kalau korang tengah mencari tayar performance yang berkualiti, korang boleh try tayar daripada Swallow Pro Series Razor XP ni. Kita orang dah try dekat Y-Suku, kita orang dah try dekat RS, Rider, dekat skuter pun kita orang dah try. Memang bila cornering melekat kat atas jalan, naik motor pun jadi lagi seronok. So korang kalau nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat bengkel berdekatan dengan korang, ataupun korang boleh pergi je dekat online shop diorang.